pengalaman bermain dengan legend-legend star, nak tengok depan mata macam mana diorang main. Amar, boleh cerita sikit macam mana ni perasaan terpilih untuk satu event yang besar, nama Ryan Giggs Berbatov, John Terry, cerita sikit. Okay, first of all, Alhamdulillah Amar sangat happy and excited sangat sebab terpilih dalam Zurich Liga X ni, bermain bersama legend-legend seperti Ryan Giggs, Dimitar Berbatov, John Terry, legendary Malaysia kita Safi Salih. So tak sabar, nervous pun ada juga sebab bermain dengan semua all star player. So insyaAllah kita cuba yang terbaik lah. Nampak excited je tu. Apa mungkin Amar target nak jadikan platform ni mungkin untuk memperkenalkan lagi Amar atau nak tunjukkan apa yang Amar boleh buat? Ya, Amar rasa Liga X ni first time kita ada 7-side football dalam Malaysia yang menunjukkan ada satu, kita buat macam gamification kan, ada games-games juga dalam tu. So Amar nak tunjukkan first of all kita punya, Amar punya skill, Amar punya talent, and dalam masa yang sama nak rasa pengalaman bermain dengan legend-legend star, nak tengok depan mata macam mana diorang main. Itu yang lebih penting lah. Kalau Amar boleh share teammate Amar siapa? Okay, Amar bermain untuk tim John Terry. Set nak bertembung di atas padang ni. Okay, first of all mestinya legend-legend seperti Ryan Giggs, Dimitar Berbatov dengan Safi Salih, and Abang Indra Putra, Abang Mak Yu kita. So betul-betul nak lawan diorang atas padang. Kalau boleh, nak tunjuklah skill kita. Boleh ke tak kita beat diorang. So Amar, nama pun dah semakin dikenali, dah boleh katakan diterima, dijemput di mana-mana juga. Apa lagi yang Amar nak kejar mungkin dalam bola sepak ni lepas ni? Okay, Amar lepas ni, Amar prefer nak lebih dekat lagi dengan komuniti, nak buat macam-macam program untuk youth kita. So untuk mendekatkan kita, mendekatkan diorang lagi dengan bola sepak, menarik minat diorang lagi tentang dunia bola sepak kita. Sebab right now mungkin ramai dah ke arah e-sport sikit, right? Kita nak menarik balik minat anak-anak kecil kita untuk minat dalam bola sepak lah. Tanggungjawab tu jadi beban tak juga untuk maintain good image? Yes, tanggungjawab tu betul lah, jadi beban sikit, jadi kerja. Tapi jadi beban ni semua sebagai, Amar ambil sebagai positif untuk terus kekal berjuang untuk menarik minat orang ke arah misi utama Amar lah, untuk dapat kekal objektif lah, dapat objektif Amar. So, Amar happy dengan situasi sekarang? Yes, Amar happy dengan situasi sekarang, and kena buat lagi baik after this. Itu yang Amar rasa lah after this. Thank you so much, Amar. Okay, thank you so much. Thank you.